Ketika video ni dirakamkan, Alhamdulillah, semalam kita telah pun menerima khabar gembira, berita gembira akan kembalinya Puan Jaslinda Saludin yang telah pun dicari ataupun dicari beliau di pelosok hutan gunung yang sangat-sangat mencabar, iaitu di kawasan Gunung Batu Putih. Yang mana Gunung Batu Putih di Perak ini adalah gunung yang sangat mencabar bagi para orang yang pendaki gunung, orang yang menjelajah hutan. Ini adalah satu kawasan yang sangat-sangat mencabar sekali. Maknanya bukan orang biasa-biasa sahaja, orang yang profesional, orang yang betul-betul cukup pengalaman sahaja. Walau bagaimanapun, Puan Jaslinda Saludin ini diuji Allah, beliau tersesat dalam hutan tersebut. Dalam perjalanan beliau nak turun, dia dah sampai ke atas sudah nak turun, namun banyak kisah sebelumnya itu yang mana beliau bersama dengan, bukan dia seorang tapi dia ramai-ramai, tapi dia terpisah kerana beberapa sebab. Tapi masa dia nak turun tu yang dia tersesat jalan tu, hinggakan tempohnya bukan sekejap, 15 hari. Bayangkan dalam masa 2 minggu dalam hutan, dalam keadaan hutan tu pula bukan hutan belakang rumah ni, ini hutan yang sangat tebal, yang macam-macam ancaman, risiko boleh berlaku di situ, dengan binatang liarnya, dengan macam-macam kemungkinan, dengan keadaan perut yang laparnya, dengan suhu yang sangat mencabarlah. Bayangkan dalam kegelapan itu, waktu malam gelap, kemudian macam-macam keadaan, bunyian malam. Saya tak tahulah macam manalah Puan Jaslinda ni mampu tidur ke tidak ketika berada dalam hutan sedemikian rupa, mampu lena ke tak. Jangankan cerita soal nak makan, nak tidur tu mampu ke tak. Dalam nak tidur tu memikirkan binatang-binatang berbisa, haiwan-haiwan kecil yang mungkin tak pernah dilihat oleh mata kita ini. Dan dengan itu, di kesempatan ini juga kita nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam usaha mencari dan menyelamat SAR kepada Puan Jaslinda ini termasuklah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, kita ada pihak Jabatan Perhutanan dan juga pihak polis unit VET 69, kita ada Malim Gunung, kita ada sukarelawan tempatan dan juga komuniti orang asli yang sangat-sangat kita berterima kasih kepada mereka. Bertungkus lumus komuniti orang asli ini, mereka sangat-sangat memberikan kerjasama yang padu sekali, yang mana gabungan daripada kerjasama inilah yang akhirnya membuahkan kejayaan. Akhirnya Puan Jaslinda pun ditemui akhirnya dan pulang ke pangkuan keluarga. Cuma pada waktu ini saya difahamkan beliau masih lagi dalam rawatan di hospital di Perak. Namun saya nak tarik perhatian rakan-rakan semua, kawan-kawan yang saya hormati sekalian, tersesat dalam hutan ini ataupun tersesat dalam hutan yang mana hutan tebal di kawasan Gunung Batu Putih ini bukan satu benda yang kita anggap ini rekreasi biasa sahaja, tak ada apa-apa sangat yang nak ditakutkan. Jangan begitu. Kawan-kawan yang saya muliakan semuanya, Gunung Batu Putih ini dia punya ketinggian dia kira-kira 2130 meter atau 6988 kaki, yang mana dia berada dalam banjaran Titiwangsa di Perak. Dan ini bukan bukit rekreasi yang biasa-biasa. Pada ketinggian yang seperti inilah seseorang itu dia akan boleh rasakan suhu yang lebih sejuk, tenaga akan cepat susut dan badan lebih mudah lemah disebabkan kekurangan bekalan makanan dan juga air dan juga perlindungan. Hutan tebal macam ni, ya Allah, dia orang yang sihat, yang kuat nak mendaki tu pun, dia tempoh nak mendaki tu kira-kira lebih kurang 9 ke 10 jam untuk pendakian, dan nak turun saja
7 hingga ke 8 jam. Nak turun tu pula, dia punya turun tu bukan tracknya track yang biasa. Jalannya sangat berisiko kerana gelap. Kerana kadang-kadang ada kawasan-kawasan yang agak curam dan juga kawasan yang licin. Jadi bayangkan keadaan-keadaan macam ini ditempuh oleh seorang wanita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tak dapatlah saya membayangkan, mencabar sekali, menduga sekali apa yang dilalui oleh Puan Jaslinda dalam situasi yang sangat getir seperti ini. Namun begitu, saya nak tarik perhatian kawan-kawan semua, di ketika inilah kita nak sama-sama nak bermuhasabah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh, Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Itu dalam keadaan yang sangat kita sendiri pun tak terduga oleh kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yunus alaihi salam ketika baginda berada dalam kegelapan laut, kegelapan lautan yang sangat gelap, dalam perut ikan pula. Maknanya 3 kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus alaihi salam. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Maknanya 3 kegelapan yang sedang Nabi Yunus hadap itu juga merupakan satu bentuk kejadian yang sangat-sangat menakutkan seseorang. Seperti mana yang juga dilalui oleh Puan Jaslinda inilah, gelap malam, gelap hutan, dalam keadaan perut kelaparan, tenaga yang makin lama makin berkurangan. 2 minggu sesat dalam hutan, ni bukan benda biasa. Dan begitulah juga Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan Nabi Allah Yunus seperti yang saya katakan tadi, dan dengan keberkatan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang dan dengan keberkatan zikir tersebut atau tasbih Nabi Yunus tersebut, Allah menyelamatkan baginda. Dan bukan sekadar itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam yang masih bayi ketika itu, yang dihanyutkan oleh ibunda beliau, ibunda baginda, dalam bekas atau dalam kotak kecil yang dihanyutkan kerana ketika itu sangat takut dengan ancaman Firaun. Maka Nabi Musa alaihi salam yang masih bayi dihanyutkan oleh ibunda beliau, ibunda baginda. Dan bayangkan, Allah jualah yang menyelamatkan Puan Jaslinda. Allah jualah yang menyelamatkan Nabi Yunus. Allah jualah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh Namrud ketika itu. Dan Allah jualah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam yang dihanyutkan dalam kotak itu menerusi sungai Nil daripada ancaman Firaun yang sangat-sangat kejam ketika itu. Jadi apa yang membuatkan kita kagum di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa sahaja dalam kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala itu maha berkuasa atas tiap-tiap satu perkara. Jadi banyaklah iktibar boleh kita ambil. Yang saya ingat, kalau berkesempatan bertemu dengan Puan Jaslinda ini, begitu banyak sekali persoalan yang kita nak tanya pada dia. Macam mana dia boleh hadap, macam mana dia boleh melalui hari-hari yang sukar dalam hutan, dalam keadaan kelaparan, hausnya, ketakutan, gelap, dengan suhu yang sangat sejuk, dengan risiko haiwan liar semua. Nak tanyalah apa tips dia, apa saranan dia, dan juga macam mana mungkin makanan-makanan tumbuh-tumbuhan dalam hutan nak dipastikan selamat atau tidak nak dimakan tu semua. Ya Allah, ini satu ilmu yang sangat mahal yang boleh nanti mungkin beliau dah kembali stabil, dah sihat, nanti elok sangatlah kita belajar daripada beliau cara untuk survival dalam hutan tebal,
hutan belantara yang tak tahu mana penghujung, mana kanan, mana kiri, mana depan dan mana belakang. Ini semua dalam kekuasaan Allah. Ingat, setiap kali kejayaan yang telah dikecap, yang dicapai oleh kita, jangan lupa untuk melafazkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana dengan bantuan Allah lah semua apa yang direncanakan ini menjadi kenyataan. Ingat, walaupun zaman kita penuh dengan teknologi, kecanggihan dan segala bentuk satelitnya, GPS-nya, smartwatch-nya, smartphone-nya, ada drone lah, macam-macam lagi. Namun begitu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan bertemu atau ketemu, maka semuanya takkan berlaku. Bagi kita, secanggih manapun dunia kita pada hari ini, tanpa campur tangan bantuan dari Allah, segalanya tidak akan berjaya dan berhasil.